Kalau nasi ayam dengan ayam goreng dia dah ready, mana pula resepi sambalnya Nina? Resepi sambal ni ramai juga yang duk minta siap tulis Nina nak resepi sambal nasi ayam. Okey, jom kita buat. Mula-mula sediakan cili padi ni, bawang putih, lepas tu masukkan dekat blender, masuk sekali lada besar, termasuklah dengan tomato. Jangan lupa tomato ni penting tau. Okey, lepas tu masukkan limau kasri juga. Sebab apa, nak bagi dia bau wangi lagi. Jangan lupa kita punya gula sikit. Kalau tak suka manis, boleh tak sikit je perasa. Lepas tu bolehlah letakkan garam juga, dan juga cuka. Kalau nak lagi sedap, masukkan air rebusan ayam tadi, lagi bagus. Dah siap blend. Kalau nak tahan lama, bolehlah masak sekejap. Kalau nak makan just satu hari, one off je, tak payah nak masak. Makan gitu je sedap dah. Okey, kalau nak berniaga, Nina suggest korang masak. Okey, lepas tu rasalah balance ke tak rasanya kan. Ikut tak taste korang kan. Dah siap sambal nasi ayam untuk nasi ayam Bijan. Itu saja untuk kali ni. Kalau anda suka video ni, klik follow. Itu saja. Bye bye.